Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan inovatif. Kami menyampaikan sebajuk kampung. Ibu, Siti dapat 100 markah dalam ujian. Wah, pandainya anak ibu. Cikgu Zara memuji Siti semasa di dalam kelas tadi. Semua murid cemburu dengan pencapaian Siti. Alhamdulillah, kita boleh berbangga dengan pencapaian Siti. Namun begitu, jangan sampai kita bersikap angkuh ya Siti. Janganlah kita bersikap angkuh dan mendidih sehingga menyebabkan orang lain membenci